Okey, ni adalah earbuds daripada Soundcore. So yang ni di model C50i. Yang ni dia sebuah open ear earbuds. Open ear earbuds ni yang maksudnya kita akan clip pada kita punya cuping telinga. So yang ni dia memang sesuai untuk yang suka buat aktiviti outdoor lah. Sebab kalau yang jenis macam ni dia lagi selamat lah kalau compare dengan in-ear. In-ear tu pasti dia lebih sesuai untuk indoor. Tapi kalau outdoor better pakai yang clip on. Sebab walaupun kita pakai dengan lagu ataupun dengan apa-apa, so kita boleh alert lagi dengan persekitaran. Kalau compare dengan yang in-ear, bila on dia punya ANC, memang langsung tak dengar bunyi luar, jadinya benda tu bahaya. Tapi kalau kita dekat luar, contohnya kita jogging, brisk walk, running ke, even buat basikal ke, ataupun tak kisahlah korang buat apa-apa, better korang pakai yang jenis clip on ataupun yang open ear macam ni, sebab dia lebih selamat. Sebelum ni pun saya dah unbox untuk dalam video yang sebelum ni. Okay, ni dia punya kotak lah. Lepas tu ni dia punya earbuds. Lepas tu dia bagi dia punya kabel untuk charge. Dan juga dia punya user manual lah, cara untuk guna. So boleh refer dekat sini. Tapi nak guna dia sebenarnya senang je. Macam biasalah, kita just buka dia punya charging case, dia punya earbud kat dalam. So dia punya earbud ni boleh tahan 7 jam untuk dia punya earbuds ni. Tapi kalau dengan charging case boleh tahan dalam 28 jam. Okay, so nak guna dia pun senang. Kita just buka ni. So yang ni dia belah kanan lah. So kita just sarung aja macam ni. Dia just sepit macam ni. Dia selesa, dia tak adalah mencekam. Okay, kita just selitkan je dekat kita punya telinga. So bila pakai automatik dia akan dengar dia punya connecting. So lepas tu kita boleh pairkan dengan phone. Macam biasa just buka je Bluetooth. Okay, so dekat Bluetooth cari je Soundcore C50i dan kita connectkan dia. So dia akan pairing. Tunggu sekejap. Okay, lepas tu kita akan dengar lah bunyi dia connect. So lepas tu korang boleh download app Soundcore. Nak lagi detail lah untuk kita punya setting tu. Kalau nak terus guna pun dah boleh dah. Tapi kalau nak lagi detail untuk kita tukar dia punya setting, kita pairkan dengan apps dia. Download je app Soundcore. Dia akan tunjukkan cara untuk guna macam mana sebenarnya. Dia kena ke bawah sikit, bukan dekat atas tapi ke bawah sikit macam ni. Okay, so lepas tu boleh update lah firmware kalau ada. Okay, so bila dah settle, dia akan keluar macam ni. So dekat sini kita boleh check lah dia punya battery percentage. Lepas tu boleh tengok dia punya setting, dia punya equalizer semua kita boleh adjust lah. Dia ada sound effect macam ni. So maksudnya korang boleh adjust ikut yang default ada, ataupun nak custom pun boleh juga. Okay, lepas tu boleh adjust dia punya setting button. So dekat earbud ni dia akan ada satu button dekat belakang sini. Nampak dia ada satu button kecil ni. Dia bukan jenis touch lah, dia jenis button macam ni. So kita boleh adjust dia punya button dia ni ikut fungsi yang kita nak. Dia ada tulis kat sini. So by default korang just follow je yang ada. Tapi kalau korang nak adjust pun boleh, tak ada masalah. So ikut kita punya keselesaan, cara kita punya guna lah. Okay, lagi satu yang bestnya, dia ada dual connection. Maksudnya kita boleh setkan, maksudnya kita boleh connectkan kita punya earbud ni pada dua device. Contohnya macam saya biasanya saya akan connectkan dengan saya punya phone dan juga saya punya iPad. Jadinya kalau mana-mana device salah satu kita guna, dia akan auto connect secara seamless. Maksudnya kita tak payahlah nak disconnect dulu, dia kita kena connect. Maksudnya dia akan auto. Maksudnya kalau kita stop gunakan dekat iPhone dan kita gunakan iPad, automatik dia akan bertukar. Maksudnya memang mudah lah. Okay, sekarang saya tengah test dengar lagu menggunakan earbud ni. Pada saya walaupun dia jenis open ear, tapi audio dia masih lagi sedap. Dia lepas tu kita masih lagi boleh dengar bunyi burung dekat luar, maksudnya kita alert. So benda ni bagus sebenarnya kalau korang tengah jogging, korang tengah brisk walk, so dekat jalan. So bila ada kereta lalu dekat belakang ke, kita boleh alert. So yang ni dia punya kelebihan earbud jenis open ear macam ni. Lagi satu dia tak macam memekakkan kita punya telinga lah. Telinga pun lagi selesa. Dan juga dia memang grip, dia susah nak jatuh. Walaupun kita berlari ke apa, dia punya grip dia memang kuat. Dia punya audio pun sedap. Lepas tu kita boleh adjust lah, kita nak dengar bass kuat ke apa ke, kita boleh adjust dekat dia punya setting, dekat dia punya apps. Okay, dia punya audio dia pun jenis bukan biasa-biasa, dia jenis high res. Walaupun dia jenis wireless, dia high res. Lepas tu dia punya latency pun memang kurang. Dan juga dia ada AI untuk clear call. So maksudnya kalau kita tengah guna, tiba-tiba call masuk, dia akan jawab. Suara dia memang jelas lah. So suara kita jelas, yang kita dengar pun jelas. Sebab dia punya earbud ni memang dah ada mic, built-in mic dekat dia punya earbuds. So bila saya dengar lagu memang best lah. So pada saya memang nice lah, sebab saya memang suka earbud yang jenis macam ni. So dengan dia punya size pun okey. So nak charge balik pun senang, just masukkan saja.
dia akan auto charge. Lepas tu dia punya casing pun kecil je, dia tak besar pun, besar ni je. So mudah nak simpan dalam beg. So dia punya harga pun okey, dia tak mahal sangat. Lepas tu dia ada beberapa pilihan color lah. Kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link.